Okay guys, jom kita kenali seorang-seorang karakter dalam the upcoming film Thunderbolts, supaya nanti bila korang tengok filem tu, korang tak jadi macam aku tak ingat. So kita mulakan dengan Yelena Belova, Red Guardian, The Taskmaster. So tiga karakter ni mula muncul dalam filem Black Widow. So dalam filem tu Red Guardian ni adalah macam bapa angkat kepada Yelena, manakala The Taskmaster adalah villain dalam filem tu. So check it out. Next, kita bercakap tentang John Walker aka US Agent dan juga Winter Soldier. So Winter Soldier aku tak payah cerita sebab dia memang korang dah tahu dah dia siapa. Dia dah banyak muncul pun dan dalam Endgame pun dia ada. Cuma US Agent atau John Walker ni dia mula muncul dalam filem The Falcon and the Winter Soldier, di mana dia juga berjumpa dengan Winter Soldier tadi. So kalau boleh check it out, that movie is actually a telemovie dalam Disney Channel, so kalian boleh check it out. The next character is The Ghost. So The Ghost ni mula muncul dalam filem Ant-Man and the Wasp. So korang boleh, dia adalah villain dalam cerita tu. So korang boleh check it out that film. Next is aku nak cakap pasal Valentina Allegra Di Fontaine. So dia ni macam Nick Fury lah, tapi version jahat lah kot. Dia akan mengumpulkan semua karakter ni tadi untuk menjadi satu tim yang bernama Thunderbolts. Itu apa yang kita tahulah dalam trailer, dan juga banyak orang dah baca pun pasal filem Thunderbolts ni. The last karakter adalah The Sentry. Now, The Sentry ni adalah karakter baru dalam MCU, tapi dalam comic book dia dah memang satu karakter dah lama ada lah. So dalam comic book The Sentry ni dia adalah both hero dan villain, tapi dalam Thunderbolts ni dia katakan dia adalah villain. So korang dah tahu dah semua karakter dalam filem ni. Korang boleh check out filem-filem yang aku cakap tadi supaya korang boleh pre-prepared sebelum korang pergi tengok Thunderbolts yang akan keluar di Pawagam bermula 1 Mei 2025. Check it out guys.